Drama Bisik Asmara mengisahkan tentang Norin, seorang wanita berdikari dan berkerjaya yang menjalani kehidupan tampak sempurna namun sebenarnya bergelut dengan rasa sunyi yang kian menekan jiwanya. Rutin hidupnya mula berubah apabila Farhan, rakan sekerja yang berdepan masalah tempat tinggal, mengambil keputusan untuk menyewa rumah di sebelah kediamannya. Farhan pula menjalani perkahwinan jarak jauh bersama isterinya Sheila yang memilih untuk tinggal di kampung demi menjaga ibunya, Umi, yang uzur dan menghidap demensia. Sebagai seorang suami, Farhan terperangkap antara tanggungjawab terhadap isteri dan keperluan emosi dirinya sendiri. Kehadirannya sebagai jiran membuka ruang kepada hubungan yang pada awalnya sekadar persahabatan namun perlahan-lahan berubah menjadi perasaan yang tidak sepatutnya terjalin. Hubungan Norin dan Farhan semakin akrab tanpa disedari telah melangkaui batas, sementara Sheila yang selama ini banyak berkorban demi keluarga mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Kecurigaan itu akhirnya mencetuskan konflik, mengheret ketiga-tiga mereka ke dalam dilema perasaan dan keputusan sukar yang bakal mengubah arah hidup masing-masing. Di sebalik kepercayaan penuh Sheila terhadap Farhan yang selama ini dikenali sebagai suami penyayang, hakikat pahit yang tersembunyi dalam perkahwinan mereka mula terbongkar, meninggalkan luka yang sukar buatnya sebagai isteri. Kisah ini cuba menyedarkan masyarakat bahawa kesunyian emosi boleh berlaku walaupun seseorang kelihatan berjaya dan stabil. Drama ini juga mengingatkan bahawa hubungan terlarang sering bermula daripada keperluan untuk difahami, bukan semata-mata nafsu. Drama ini seolah-olah memberi amaran bahawa pengorbanan, walaupun ikhlas, perlu disertai dengan usaha saling memahami agar kesetiaan tidak diuji oleh situasi yang rapuh dan sunyi. Secara keseluruhan, cerita ini juga ingin mengatakan bahawa setiap pilihan ada akibatnya. Tiada watak yang benar-benar menang, semua kehilangan sesuatu, sama ada kepercayaan, ketenangan atau maruah.